Kembali lagi ke Kembara Tarbawi. Kali ini di Jordan. InsyaAllah hari ini kita akan pergi ke dua lokasi yang penting yang ada di Jordan ni. Yang pertama, insyaAllah dari Irbid, tempat kita menginap, kita akan pergi menghala ke arah selatan menuju ke destinasi yang pertama, iaitu Laut Mati. Laut Mati. Nanti kita share apa sejarah yang ada di Laut Mati, InsyaAllah. Kemudian selepas itu, selepas bermandi-manda dan sebagainya, kita akan pergi pula dah petang, malam sikit, kita akan pergi ke Gua Ashabul Kahfi, tempat yang mana yang Allah SWT nyatakan dalam Al-Quran. Ada surah nama Al-Kahfi. Dari sinilah dipercayai berlakunya kisah tersebut. Mari kita ikuti perjalanan pada hari ini Kembara Tarbawi bersama saya. Background kami di atas bukit. Perjalanan dari Aman ke Laut Mati. Kami lagi berjalan bermusafir. Background bukit yang sangat indah, menarik. Ladang jagung. Ladang jagung. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai ke destinasi kita, iaitu Laut Mati. Ia ada di sepadan antara Jordan dan Palestin, dan Laut Mati ini mempunyai kisah sejarah yang Allah SWT masukkan di dalam Al-Quran sebagai iktibar kepada kita, iaitu lokasi yang dipercaya berlakunya azab kaum Nabi Lut alaihi salam. Peristiwa yang dirakamkan dalam Al-Quran, peristiwa yang paling dahsyat dalam sejarah umat. Inilah tempatnya. Nabi Lut alaihi salam diutuskan kepada penduduk kota Sodom. Yang penduduk ni, mereka mengamalkan gaya hidup songsang, iaitu homoseksual, merompak, melakukan pelbagai kemungkaran secara terang-terangan. Walaupun diberi peringatan berulang kali oleh Nabi Lut alaihissalam, mereka tetap angkuh, bahkan mencabar Nabi Lut supaya Allah SWT mendatangkan azab kepada mereka. Selepas tu Allah Ta'ala pun mengutuskan para malaikat datang menjelma sebagai pemuda-pemuda yang sangat tampan, sebagai ujian kepada mereka. Penduduk Sodom yang mengetahui kehadiran mereka cuba menceroboh rumah Nabi Lut AS, nak ganggu tetamu-tetamu tersebut. Pada saat itulah malaikat Jibril membutakan mata mereka dengan kedipan sayapnya. Masya Allah. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Lut dan pengikutnya keluar dari kota pada waktu malam, dan bersama-sama dengan rombongannya, isteri Nabi Lut AS tidak mengikutinya. Dia tidak beriman dan termasuk dalam golongan yang diazab oleh Allah SWT. Dan azab itu datang berlaku pada waktu subuh dalam 3 bentuk yang serentak kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Laut Mati ini adalah bukti kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Nabi Lut yang engkar.
Dan di dalam Al-Quran ada diceritakan kisah ni. Dalam surah Al-A'raf ada, dalam surah Hud ada, dalam surah Syu'ara ada. Dan yang paling menggerunkan adalah Allah Ta'ala menterbalikkan bumi Sodom ini sehingga mati habis semua kaum Nabi Lut alaihissalam. Dan apabila diterbalikkan, maka terjadilah tasik ini. Next destination, Masjid Ashabul Kahfi. Allah SWT cerita dalam Al-Quran dalam suratul Kahfi, antaranya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Inilah pemuda-pemuda yang beriman dengan Tuhannya dan Allah Ta'ala menambahkan hidayah kepada mereka. Dalam suratul Kahfi, kita disunatkan untuk baca setiap hari Jumaat. Setiap hari Jumaat kita sunat baca suratul Kahfi sebagai mengenangkan, antaranya adalah untuk mengenangkan peristiwa pemuda-pemuda Al-Kahfi yang berjuang mempertahankan imannya, anak-anak muda yang hidup di zaman rosak tetapi berjaya mempertahankan imannya. Lalu Allah SWT menidurkan mereka di dalam gua ini, yang kita akan saksikan. Banyak ada. Ada yang kata di Turki, ada yang kata di Syria. Tapi antara ahli geografi kata ini antara tempat yang paling sahih kerana tempat yang paling sahih kerana adanya masjid di atas gua. Ni mihrab, ni tempat imam. Kiblat dia macam ni. Nampak? Masjid lama. Okey, masjid lama. Dan bila zaman Salahuddin Ayyub dibesarkan, ni mihrab dia. Ni kat depan tempat imam. Dibesarkan. Tepi tangga tu ada tempat imam. Dibesarkan. Asalnya tadi bila naik masuk di pintu depan, bila terbenamnya matahari, cahaya masuk di pintu belakang. So gua di sini ada dua pintu. Pintu depan dan ada tingkat di belakang. Kalau di Syria dan di Turki hanya satu pintu je. Jadi ahli sejarah kata ini antara yang tepat lah. Yang jauh daripada kota. Kahfi zaman tulang-tulang